Malaysia baru berbilang bangsa, dari Perlis hingga Sarawak, sudah terkenal di mata dunia. Negara berdua, Malaysia namanya. Cuba lihat. Pada malam ini, obor semangat patriotik seluruh warga negara terus menyala tatkala kita memperingati tarikh keramat 16 September, iaitu Hari Malaysia. Sambutan ini mengingatkan kita akan detik bersejarah pada tahun 1963 tatkala Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu bergabung membentuk sebuah negara berdaulat yang kini dikenali sebagai Malaysia. Dengan dukungan dan semangat yang ditunjukkan oleh rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, maka tercantum negara merdeka dan berdaulat. Pembentukan Malaysia itu satu cabaran bagi kita, memastikan soal nilai akhlak. Kemerdekaan artinya menjamin suatu sistem ekonomi, budaya yang adil, menjamin perpaduan di kalangan kita. Malaysia ini juga yang merdeka dan berdaulat dan bermaruah tetap maju dengan menjamin peluang saksamaan bagi semua kaum dalam negara kita.